Tengah panas-panas, India dengan Pakistan tiba-tiba nama China naik. Ini semua adalah gara-gara jet J-10C buatan China yang digunakan oleh tentera udara Pakistan. Pakistan dikatakan berjaya menumpaskan 5 pesawat India. Jadi jom kita tengok detail tentang jet J-10C ni. J-10C ni adalah jet generasi 4.5 yang dibina oleh Chengdu Aerospace Corporation dari China. Yang mana jet ni dia jenis single engine, canard delta wing dan bentuk dia lebih kurang macam Rafale yang digunakan oleh tentera udara India. Jadi kelebihan dia, dia ringan, versatile dan mampu milik. Harga jet Rafale yang India guna lebih kurang dalam 130 juta US dollar, tapi jet China ni anggaran dia lebih kurang 30 ke 35 juta US dollar. Dan dalam insiden terbaru ni, jet J-10C dikatakan berjaya shoot jet India dari jauh. Dan setakat ini Pakistan dah order 35 buah jet ini. Dan agak-agaknya bila lah Malaysia nak order ni ya. Terima kasih kepada semua yang support video-video saya. Semalam ada orang tanya, bang, kenapa video semalam tu lain? Semalam sebenarnya saya pakai video clone AI, jadi sebab itulah lain. Jadi hari ni video betul. Kalau suka dengan video-video saya, jangan lupa untuk follow dan komen di bawah.